Ha. Alamak. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam rancangan mancing memancing. Okey guys, hari ni kita tak mancing. Hari ni kita nak berjalan. Okey, hari ni kita nak berjalan dekat sawah ni. Dekat parit-parit sawah. Kita tengok ni, dekat parit sawah. Tapi kita tengok kawasan kat sini nampak macam air dia kering aja. Kita punya timing tak berapa nak ngam. Tapi tak apa. Kita cuba je, ini challenge kita. Kat mana yang ada air, kita jala je. Ya, tengok apa yang ada dekat kawasan sawah ni. Sekarang kita ada kawasan sawah di Rambai Kelebang. Ya kot. Okey. Apa pun jom kita cuba dulu. Mantap. Okay, let's go. Okay. Kita nak cuba kat sini. Lama dah kita tak berjala ni. Agak-agak ada dalam setahun kot jala ni tak beraksi. Okay. Hari ni kita bawa si kenit-kenit ni dua orang. Tengok ni bang. Bismillah. Masih jadi. Masih ada gaya lagi berjala. Kita tengok ada ikan apa dekat sini. Habis air sungai kena mati. Macam ikan. Kita dapat kayu. Cuba yang pertama kosong. Tak ada ikan. Buang sampah ni dulu. Buang sampah ni. Kenapa tak kesian? Okey. Clear ni. Kita sambung. Apa kat sini pula? Bismillah. Ya. Alamak. Ya. Dia tersalah. Aduh, jadi panjang pula. Ada. Depan sikit. Ayah, dia apa tu? Tepi kotor. Ya. Hai. Apa yang terjadi ni? Talu. Apa lah jadi panjang-panjang jala ni? Tadi okey. Cuba lagi sekali. Kenapa jadi panjang-panjang? Try sekali. Bismillah. Ya. Betul. Bang. Abang motor. Oi. Lompat. Lompat. Tak ada lagi. Tak ada. Okey. Kita cuba kat sini. Jangan balik. Tu apa, Papa? Papa. Tepi. Aduh, sekenit ni.
Okey. Kita cuba dekat tempat ni pula. Nampak macam ada lompat-lompat tu. Bismillah. Okay. Jangan balik-balik. Alamak. Apa? Dah terkeluar ikan. Siput gondang dia. Okey, ni kita try sini. Bismillah. Satu burung ni boleh apa? Tak tahulah. Mungkin ada orang jala kot sini. Air kering ni. Cara masih gumpau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Alamak, sampah pula. Ada bakul pula. Ayuh. Oh, ada. Ada ikan puyuh. Ada ikan puyuh. Ikan puyuh. Jom. Naik. Ambil ikan. Ada ikan tu. Akhirnya. Ikan pertama. Wah. Mata kecil. Ikan puyuh. Ikan puyuh. You. Ikan dia ke? Ikan puyuh. Saya ikan lele. Tarang. Wah, besarnya. Besarnya. Oh, besarnya. Ikan puyuh. Abang. Ikan pertama. Bang. Pokok semalam. Plastik kat dia. Ni. Ikan. Ikan. Main plastik. Plastik. Tu ketiak ni bagi. Buka. Ikan lele. Ikan Tapi pertama. dapat seafood. Ikan pertama. Ikan pertama. Ikan yang pertama. Ikan berduri. Ikan puyuh. Ikan puyuh. Ada nampak ni. Papa ikan puyuh ni. Kita buang sampah dulu. Oh, ni seafood. Siput. Kosong. Siput gondang. Dia ada kosong ya. Ikan puyuh. Ikan puyuh. Semua siput pun dah mati dah. Ikan puyuh. Kita nampak spot tersorok ni. Oh, nampak ada ikan dah ni. Cuba, bismillah. Ya, alamak. Tutup. Oh, okey. Ada nampak gerak-gerak ni. Okey. Oh, jatuh. Ada. Ikan puyuh. Ada ikan dek. Sini buat kaki. Ikan puyuh yang kedua. Ikan lele tu. Ikan puyuh. Ikan lele. Ikan lele ya sayang. Ikan puyuh. Oh, ikan puyuh. Oh. Ikan ni masih hidup.
Wih. Tidak. Ikan lagi tak? Usai. Hei. Ikan puyuh yang kedua. Oh, bunyi susah nak cari ikan puyuh. Masukkan api. Kita cuba Okey. Bismillah. Oh. Ada ke tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Allah. Lipat betul pula. Aduh. Lipat betul pula. Aduh. Ikan lah tak ada. Lipat putus. Lepak tu. Contoh. Kat tepi tu ada orang mancing. Kita tak boleh menjala kat orang mancing. Korang tengok. Kalau ada orang mancing rasa nak menjala, pergi ke tempat yang tak ada orang. Jangan ganggu orang mancing. Kau jangan sibuk. Konon-konon kau nak cari rezeki lah. Apalah. Orang tu pun nak cari rezeki juga. Okay. Sama-sama hormat orang lah. Okay. Ni kita nak masuk lorong air ni. Nak cuba masuk laluan air ni. Harap-harap ada lah sepat betuk ke. Sepat ke puyuh ke. Yang ni pun lah. Ikan lele. Tak habis-habis ikan lele adik ni. Oi, janganlah baling. Apa marah? Ya, Okay. Cuba. Oh, tak ada. Tak ada lagi. Okay. Lemak. Ya. Sampai sebelah kita kaup ni. Dia tak tak ada lagi. Ya, kita scan. Okay, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lah, panjang pula. Ha? Ya. Tak rasa lagi. Oh, macam ada.
Oh, tak ada. Ada. Cuba lagi. Ini ikan pun dah kurang, geng. Tak tahu lah kenapa. Menjala pun tak masuk ikan. Apa lagi menjaring. Apa lagi memancing. Dah. Cari ikan. Ada. Keharuan ke? Alah. Tadi ada ikan besar. Tadi ada ikan haruan. Nanti keluar kat botol ni. Okay. Ikan ketiga. Dah nak maghrib. Jatuh. Aduh. Papa. Ya. Ikan. Apa lagi tak depan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa tadi kuat tau. Lepas tu dia naik kepala dia macam ikan haruan, ikan keli. Lepas tu keluar botol tu. Nanti kita cuba tengok playback. Ni cari ikan. Papa, janganlah ikan besar. Puyuh. Bang, ada ikan bang. Wih, ikan. Dapat ikan. Mak dipegang. Papa, Terakhir kita boleh biarkan dalam kereta? dapatlah puyuh. Ai, puyuh suka je. Puyuh terakhir. Papa, tadi Mak dipegang kepala puyuh. Ya. Banyak buka ni. Papa, tadi Mak dia ambil batu besar punya. Wow. Puyuh terakhir. Puyuh yang ketiga. Okey. Ni je yang kita mampu hari ni. Banyak tempat kita pergi air kering, geng. Waktu kita memancing ni, menjala ni tak sesuai untuk masa sekarang. Okey. InsyaAllah kita akan pergi menjala ke tempat lain. Mungkin dekat tepi pantai, mungkin kita pergi menjala udang, mungkin menjala umpan. Okey. Semoga korang hibur dengan video kali ni. Next content. Jumpa lagi next content. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Papa. Okay. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Mantap.